Ilmu ni kita panggil amalan tambah tenaga, extra energy. Tengok habis tenaga dah ni, kita dah buat benda berat kan, mesej rumput ke apa, dah tak tahulah apa kerja kita, dah penat habis dah. Tak boleh nak buat apa dah kan. Berhenti. Masa dah rasa tu hampa berhenti, hampa selawatlah 3 kali. Lepas tu kita tepuk bahagian-bahagian yang lengah tadi tu. Kalau lengah tangan, tepuk tangan. Nak tepuk lagu ni boleh, nak tepuk lagu ni boleh, nak tepuk, kalau kaki tepuk kaki, nak buat dua-dua boleh, nak buat satu-satu boleh kan. Kalau lengah bahu tepuk bahu, ataupun kalau kita kerja mengurut orang, nak bagi orang tu ada tenaga tambahan, lepas habis tu tepuk sambil baca doa ni. Apa doa dia guys? Selawat 3 kali. Masa tepuk kita baca surah Hud ayat 52. Sambil-sambil tepuk kita baca wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Sambil tepuk berapa banyak nak baca tu, sepanjang kita tepuk. Boleh jadi 3 kali, boleh jadi 5 kali, boleh jadi 7 kali. Sambil tepuk tu wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Bacalah, baca lagi kan. Tepuk pula belah ni, baca pula. Tepuk kaki, baca pula. Okey, itu untuk kaedah tempat-tempat tertentu. Dan lengah kaki baca. Okey, untuk total very simple, sama juga. Selawat 3 kali, tadah tangan, baca surah Hud ayat 52, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallau mujrimin. Baca 3 kali minima, tiup tapak tangan, sapulah daripada ubun-ubun sampai ke kaki. Mudah-mudahan Allah bagi tenaga tambahan pada kita untuk meneruskan usaha kita pada ketika itu. Kena niat lah. Niat dia apa dia? Kan, ya Allah ya Tuhanku, kau tambahkanlah tenagaku agar aku dapat meneruskan kerja ini sampai selesai.